Kereta sekarang ni pun dah automatic. Ni robot yang dulu lah. Optimus Gen 2 March 2023. Selaju sikit Optimus Gen 1 March 2023. Yang ni 2025. Dia lepas ni dia akan masukkan kulit tak? Dia akan masukkan kulit macam manusia. Hindustan tu Chiti dah berjalan lah. Ni kalau kereta sekarang ni pun dah automatic. tapi terbakar kan Tesla yang tadi kat highway. Pasal dia punya bateri kan memang yelah dia over kan. Dia tak sesuai Malaysia. Dia kena adjust. Anak saya pakai scooter dia pakai bateri. Ada autopilot. Alamak. Lepas ni tak payah mandu lah, tidur lah. Dah nak mandu apa? Buat kerja pun augmented reality. Dah tak payah pergi office lah. Jalan-jalan. Tak payah pergi office lah. Bukan mobile office pun. Memang kat rumah punya. Ni, tengok kita ni. Dia sampai sekarang ni dia boleh baca emosi. Kalau sebelum tak boleh baca emosi lagi.